Orang yang ada masalah gout ni, dia susah sangat nak sembuh. Bertahun ulang-alik hospital pun ambil ubat tapi masih gout tak hilang. Kalau hilang pun sekejap je, lepas tu ada balik. Firstly, korang kena tahu, painkiller ataupun ubat anti keradangan, selalu doktor akan bagi NSAIDs. Kadang-kadang anda akan dapat ubat macam colchicine, pun sama juga, hanya ubat tahan sakit dan redakan keradangan sahaja. Ubat-ubat tu semua, dia bukan untuk merawat masalah gout. Jadi, kenapa gout tak baik? Sebab anda tak rawat punca gout tu sendiri. Ibarat anda lapar tapi anda pergi tidur. Perut lapar memang takkan hilang. Punca gout yang sebenar adalah daripada asid urik. Bila asid urik terlalu banyak, terlalu tinggi dalam badan, itu yang buatkan sendi anda bengkak, berdenyut dan rasa sakit menyucuk sampai tak boleh berjalan. Sebab asid urik ni dah menjadi keras dan form jadi kristal halus yang sangat-sangat tajam. Memang sakit sangat rasa dia. Masa tu kalau angin lalu pun anda akan rasa macam nak tampar angin tu. Okay, nak rawat gout ni, dia kena turunkan paras asid urik bagi stabil dulu. Bila dah stabil, baru bengkak di kaki akan jadi surut. Tak rasa menyucuk dan tak akan berdenyut lagi. Tidur malam pun akan lebih selesa. Kalau tak kawal dari awal, anda makanlah ubat banyak mana sekalipun, tetap tak akan merawat gout anda. Sebab tu wujudnya tapak baru ni. Sebab bahan dalam tapak baru ni, dia hanya fokuskan dua sahaja, iaitu untuk menurunkan kadar asid urik dalam badan untuk kuatkan kembali sendi-sendi yang lemah. Alhamdulillah, gabungan herba utama yang kami guna ni seperti kulit kayu retak dan juga biji sadari ni memang khas digunakan untuk merawat masalah gout. Siapa yang dah bertahun-tahun alami gout, bermacam-macam ubat dah ambil, tetap tak sembuh-sembuh, tapak baru inilah solusinya. Sekarang tengah ada promo. Boleh cepat dapatkan sekarang sementara stok masih ada.